Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat puasa yang ke-14 hari ni. Saya baru balik kebun tadi. Lepas tu saya nampak satu parit ni. Macam biasalah, saya kalau balik kebun saya pantang nampak parit. Macam banyak ikan tilapia. Jadi saya pun balik sekejap, saya ambil jala. Saya geram dengan parit ni. Cuba tengok yang kat ujung tu. Saya zoom sekejap. Okey. Ni gang. Korang tengok bawah pokok tu. Nampak tak? Tak berhenti. Daripada tadi tak berhenti. Nak saya zoom lagi jauh? Tu ha. Okey, nampak tak? Geram. Tu. Tapi dia main belah sana lah. Nampak tak dia punya boiling tu? Assalamualaikum. Alamak, tak ke depan geng. Aduh. Kosong. Mana ada ikan kat depan ni? Tu lah, kena game dengan ikan. Jangan putus asa kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Aduh. Tak jadi geng. Tak terbuka. Oh, ada gegaran lah. Dia lah gegaran walaupun tak berapa terbuka. Oh tu. Oh, ada. Tapi tak tahu besar kecil. Alhamdulillah, seko. Saiz. Ini betina ni. Tilapia ni nak tahu jatuh betina dia senang dia kawan-kawan. Kalau betina dia cerah, dia jernih, bersih macam ni dan dia bulat. Kalau jantan dia besar, gelap dan dia nipis, tu jantan. Jadi yang ni betina. Alhamdulillah 3 ekor. Walaupun tak berapa pun jadi. Alhamdulillah 2 ekor. Okey, alhamdulillah. Kita nak yang mak-mak ikan ni. Oh ya guys. Okey. Hasil kita. Tu hasil kita. Kita dah ada lebih kurang 7 ekor tilapia dan saiz saya besar lah. Kita sambung dulu, nanti baru kita tunjuk hasil. Kita dekat pot baru. Pot ni pun boleh tahan cantik lah. Tapi tak tahulah. Okey, saya minta maaf saya tak rakam masa saya tabur tadi. Tapi lepas saya tiba jalan ni, masa saya nak angkat ada satu langgaran. Oh, ada isi rupanya. Langgaran tu tak adalah kuat mana. Tapi itu menandakan ada ikan lah. Alhamdulillah. Oh, hai, tu je. Kalau ada yang gorgon ke. Oh, tu gorgon. Okey geng. 1, 2 ekor. Alhamdulillah dia ada. Tapi mungkin dah panas lah kot. Aduh. Kosong. Dia depan ada rumput. Nak jauh sikit. Saiz. Alhamdulillah. Okey. Aduh, rumput dah. 6. Aduh. Okey. Mantap, kosong. Aduh. Okey geng. Dah beratus tebaran dah. Tapi ikan tak apa-apa ada. Saya dapat tadi lebih kurang 14 ke 15 ekor. Tapi saiz gorgon-gorgon lah. Nanti sampai rumah saya tunjuk lah kita balik dulu. Cukup lah rezeki untuk kita berbuka hari ni. Alhamdulillah. Okey geng, saya dah sampai rumah. Inilah hasil kita hari ni. Alhamdulillah, gorgon tak adalah gorgon sangat. Air sedap lah. Terbaik. Ada lebih kurang dalam 12 ke 13 ekor ke 15 ekor macam tu lah. Alhamdulillah rezeki. So sampailah target saya nak set dalam 20 ekor. So bolehlah kita buat masak lemak kencur style Jawa punya sekejap lagi, pedas-pedas untuk berbuka. Okey.
So macam biasalah, banyak ke sikit ke rezeki yang kita dapat, mancing ke menjala ke apa, itulah rezeki yang Allah tentukan. Kena sentiasa bersyukur. Okay, jumpa lagi.